Cerita dia, ada 1 tahun ni Nabi di Madinah. Kemudian datang satu kabilah daripada luar tak Islam. Wahai Muhammad, kami nak masuk Islam di daerah kami, tapi tidak ada yang boleh mengajar kami tentang Al-Quran. Wahai Muhammad, tolong hantar sahabat-sahabat kamu yang pakar Quran. Rasulullah, dia ada satu pasukan memang pakar Quran, sahabat. Antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu memang inilah. Antara qurra'us sahabah di kalangan sahabat-sahabat yang lain ialah Zaid ibn Dathinnah, Khubayb ibn Adi, Haram ibn Milhan. Ni semua sahabat ni. Ni geng yang pakar Quran. Pakar isi kandungan Quran. Mereka tak menulis Quran, tapi mereka menghafal Quran, duduk dalam ni. Al-Quran belum dibukukan pada zaman itu. Sultan yang dirahmati Allah sekalian, sampai Nabi wafat, Al-Quran belum ada macam ni, belum dibukukan. Waktu tu tuan-tuan, Nabi pun himpunkan, tak ramai, 7 atau 10 orang. Nabi panggil pakar-pakar Quran ni, kamu akan aku hantar ke satu daerah untuk mengajarkan Al-Quran ini ke daerah tersebut. Pergi ke sana. Dah siap semua tuan-tuan. Waktu tu kenderaan untuk pengangkutan jauh, sama ada kuda ataupun himar, keldai ataupun unta. Keluar daripada Madinah nak pergi ke kampung fulan yang Nabi sebut tadi. Bergerak selepas sehari, selepas 2 hari, sampai di tengah-tengah padang pasir, tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dikepung oleh 200 tentera berkuda. Punyalah ramai, 200 tentera berkuda. Saya pendekkan cerita ni. Kepung. Sahabat-sahabat kehairanan, kami keluar bukan untuk berperang, kami keluar sebagai wakil rasmi kerajaan Madinah Al-Munawwarah untuk menyebarkan Islam, untuk mengajarkan Al-Quran. Dan yang mengepung tadi rupa-rupanya tentera musuh untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabilah yang panggil tadi bukan untuk mengajar Al-Quran, akan tetapi supaya mereka dapat membunuh dan menawan sahabat-sahabat Nabi yang pakar Quran. Memang perancangannya macam tu. Ini yang membuatkan Nabi marah ni. Cuma kita tak ceritalah, yang tu ada dalam sirah. Sahabat yang 7 ni, sebahagian ambil keputusan lawan, dan sebahagian lagi ambil keputusan kita serah diri. Jadi sahabat sebahagian termasuk ketua pasukan ketika itu ambil keputusan lawan. Lawan syahid lah tuan-tuan. Lawan apa? Ramai. Dan sebahagian yang lain, antaranya Khabbab ibn Adi dan juga Zaid ibn Dathinnah radhiyallahu anhuma, ambil keputusan kita serah diri. Mereka pun diikat, diheret, masuk ke dalam kota Mekah. Rupa-rupanya tentera musuh tadi ambil keputusan kita jual 2 orang ni kepada Mekah. Jual sebagai hamba abdi, tidak, sebagai tebusan yang akan dibunuh. Bila sampai di kota Mekah, tentera musuh pun bawa Khabbab ibn Adi ni, bawa siapa yang nak beli Khabbab. Maka ada satu menteri Mekah, dia kata aku yang beli, sebab aku ada hutang darah dengan Khabbab bin Adi. Peperangan tahun lepas, Khabbab ini dia telah membunuh ahli keluarga aku, Fulan bin Fulan. Maka menteri ini dia pun beli Khabbab. Jadi bawalah Khubayb ibn Adi tadi ni. Khubayb, silap, bukan Khabbab, Khubayb ibn Adi. Menteri ni beli, kemudian dia pun bawa ke satu tempat, kurung dulu. Kalau dia nak bunuh tuan-tuan, dia boleh bunuh hari itu juga. Tetapi disebabkan dia nak hina Khubayb ibn Adi ni, maka dia nak buat satu majlis untuk dibunuh Khubayb. Lalu diletakkan Khubayb ini di satu dalam kurungan dan dijaga oleh seorang hamba abdi perempuan. Dipanggil jariyah dalam bahasa Arab. Hamba abdi perempuan ni jaga dia. Ikat kaki tangan Khubayb, ikat kaki Khubayb, diletakkan dalam tu dan dikunci. Hari-hari dia dikawal. Selepas beberapa hari, jariyah yang mengawal bilik Khubayb ibn Adi ni, dia mengeluarkan satu perkataan. Dia kata,
Aku menjaga ramai di kalangan tawanan, tapi aku tidak pernah melihat satu orang yang lebih baik daripada Khubayb ibn Adi. Sahabat ahlul Quran, pakar Quran, orang yang ada di dalam hatinya Al-Quran, duduk dalam tahanan, tangan diikat, kaki diikat, masih lagi berdakwah kepada orang yang melihat mereka. Dakwah lagi tuan. Sehinggalah pada satu hari, kata Jariyah ini, satu hari dia kata, sebelum Khubayb ini dibawa untuk dibunuh, aku lalu di bilik tawanan Khubayb ibn Adi dalam keadaan tangan dan kakinya diikat. Aku begitu terkejut apabila melihat di tangan Khubayb ibn Adi penuh dengan buah-buahan anggur yang segar dan beliau sedang memakannya. Tuan-tuan, percayalah, orang yang mencintai kalamullah akan dicintai oleh Allah. Orang yang merindui kalamullah, bila dia tak dapat baca sehari, dia rindu dan resah. Allah juga sebenarnya sedang merindui orang itu. Ahlul Quran, di mana sahaja mereka berada, di alam mana sekalipun mereka ditempatkan oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Allah. Kata Jariyah ni, aku terkejut melihat di tangan Khubayb ibn Adi ada buah anggur yang segar. Kerana di seluruh kota Mekah ketika itu bukan sahaja buah anggur, sebiji buah-buahan pun tidak ada, kerana pada musim itu adalah musim kemarau. Subhanallah. Ketika itu, kata Jariyah, aku yakin bahwasanya buah itu adalah rezeki yang didatangkan oleh Allah kepada Khubayb untuk beliau makan. Kemudian pintu pun dibuka, Khubayb pun dibawa ke satu tempat yang bernama Tan'im. Menteri Mekah yang beli Khubayb tadi, dia buat pengumuman kepada seluruh penduduk Mekah, sampai seluruh Mekah tahu hari itu akan dibunuh Khubayb ibn Adi. Maka keluarlah beramai-ramai. Waktu tu tuan-tuan, Nabi dah berhijrah ke Madinah Munawwarah. Semua dah hijrah di Madinah. Di Mekah tinggal berapa orang saja yang Islam, yang merahsiakan keislaman mereka. Berapa orang saja yang tinggal. Yang lain kesemuanya bukan Islam. Keluar dalam keadaan gembira dan seronok untuk melihat pembunuhan sahabat Nabi, sahabat Muhammad yang bernama Khubayb ibn Adi. Kenapa dibunuh di Tan'im? Sebab Tan'im tanah halal. Nah, orang Arab mereka tidak membunuh di tanah haram, walaupun sebelum kelahiran Rasulullah dia tak bunuh di tanah haram. Nak bunuh, nak berperang di tanah halal. Sampai di Tan'im, ribuan orang dah berkumpul, ribuan. Semua buat bulatan yang besar, sebab nak tengok Khubayb ibn Adi akan dibunuh di tengah-tengah. Lalu dipacakkan kayu salib di tengah. Pacak kayu salib bukan sebab Kristian, tapi pacak kayu salib ni, salibun, ini perkataan Arab. Salib bermaksud kayu yang dipacakkan yang berbentuk macam ni, itulah salib. Bila dibawa sampai ke kayu tadi, pemimpin-pemimpin Quraisy duduk dekat dengan kayu. Ketika nak diikat Khubayb ibn Adi, dia minta izin. Dia kata, izinkan aku untuk solat sunat 2 rakaat sebelum dibunuh. Solat sunat sebelum dibunuh ini juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Pernah Nabi ajar, tetapi kenapa Khubayb buat? Kerana itu adalah bid'ah yang hasanah. Ingat tuan, itu bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang baik. Kata para ulama, Quraisy pun sambil gelak ketawa. Pemimpin Quraisy kata, solat, sila sambil gelak lah. Maka Khubayb pun solat, tetapi dengan keadaan yang laju. Habis semayang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun memandang kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Khubayb berkata, sengaja aku percepatkan salat supaya kalian tidak menyangka bahawa kami takut untuk mati fi sabilillah, kata Khubayb. Lalu dia pun diikat, tangan kanan, tangan kiri, ikat di sini, ikat kaki dia. Lalu pemimpin Mekah pun mengarahkan supaya Khubayb dibunuh dengan dipotongkan tangan di sebelah kanannya. Tuan-tuan, potong tangan sebelah, terus mati ke belum? Belum. Memancut-mancut darah keluar.
ketika darah memancut-mancut keluar daripada tubuh Khubayb. Waktu tu juga pemimpin Quraisy sambil menghina mereka bertanya, wahai Khubayb, maukah kamu kami lepas sekarang, bebaskan sekarang juga daripada tali yang mengikat dan kami tak bunuh kamu, dengan syarat tukarkan kamu dengan Muhammad dan kami bunuh Muhammad. Dalam keadaan menanggung sakit, dia pun jawab kepada pemimpin Quraisy, dia kata, hei pemimpin Quraisy, jangankan untuk menggantikan tempat aku dengan tempat Muhammad, tidak akan aku benarkan. Untuk kalian lukakan badan Nabi kami dengan sebatang duri pun tidak akan aku izinkan. Lalu dipotonglah tangan kiri Khubayb, dipotong kaki kanan Khubayb, dipotong kaki kiri Khubayb. Sebelum dia mati, Khubayb ibn Adi mati syahid. Dia mendongakkan kepalanya ke langit, dia kata, Allahumma ahsihim adada, ya Allah, kira mereka seorang demi seorang. Waqtulhum bidada, bunuh mereka kesemuanya ya Allah. Wala tubqi minhum ahada, jangan tinggal walaupun seorang. Kemudian dia pun mati syahid. Balik penduduk Mekah dalam keadaan ketakutan. Ada yang pengsan kerana mereka tahu apabila Muhammad atau sahabat-sahabatnya melafazkan doa, doa itu akan dimakbulkan oleh Allah. Mereka meninggalkan jenazah Khubayb ibn Adi yang syahid di situ. Nabi SAW pun di Madinah jauh. Nabi kata, pergi ambil jenazah sahabat kamu Khubayb di Tan'im. Dia dibunuh di Tan'im. Lalu sahabat Nabi pun yang ditugaskan oleh Rasulullah datang ke Tan'im. Sampai di Tan'im tengok jenazah tak ada. Tanya penduduk Mekah, Mekah tak tahu, kami tak ambil. Tanya pemimpin kota Mekah, kami tak ambil. Jenazah dia dibiarkan di situ. Keliling sahabat cari jenazah penghafal Al-Quran ini, jenazah sahabat yang menjaga Al-Quran ini. Pusing cari tak ada. Sedih balik ke Madinah, ya Rasulullah, tak ada jenazah, tak jumpa jenazah Khubayb ibn Adi. Nabi ni senyum dah, maksudnya ada jawapan dah. Nabi kata, la ba's, tak apa, dafanathul malaikah, para malaikat dah ambil dan kebumikan jenazahnya.